Right, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Madani ya. Alhamdulillah. Hari ni dah berapa puasa dah ni? Oh tak. Uncle Ben? Hari ni dah 23 ke? 23. Hari ni 22, malam 23. Yes. Okey, yang tak tahu ni saya Uncle Bun dan ini Uncle Ben. Kita nak pergi mana ni Uncle Ben? Kita nak pergi Kerinci. Apa nak pergi? Bukan Kerinci lah, apa barang Kerinci. Sekarang Bangsa Saus. Apa gelas Kerinci? Mana boleh marah orang sana. Sorry orang Kerinci. Sorry orang Kerinci ya. Orang Kerinci tu. Sorry orang Bangsa Saus, silap. Untuk pendekar Melayu je tu. Dulu kita panggil. Aduh, sekarang dah hilang so pendekar Melayu tu. So kita nak tengok apa jadi. Okey, kenapa kita nak pergi Bangsa Saus tu? Okay, sekarang ni kan Uncle Ben panas pasal isu apa? Undang-undang Ura. Itu Ura. Macam Caidan Kasim kat macam Takin. Jangan Ura. Ura. So, tapi Uncle Ben tahu tak apa dia punya BM nya untuk Ura ni? Short form ni. Kena tahu. Rafael tahu tak? Pembaharuan ke? Ke semula bandar? Urban Renewal Act. Orang putih. Itulah. Itu Ura. So maksudnya Melayu. Akta Pembaharuan Bandar. Pastinya lah. Lebih kurang lah. Betul. Tapi nampak semalam aku tengok dekat Astro dia tulis PSB je. Mendatang apa PSB ni? Apa benda pula tu? Aku rasa pembangunan semula bandar. Pembangunan pula. Dah jadi bukan renewal lah. Renewal sepatutnya pembaharuan. Kalau English punya translation. Mungkin ke pembaharuan semula bandar lah. Tapi aku nampak PSB lah short form dia. Itu je lah. Melayu. Kita panggil Ura. Yang lagi satu PSB lah. Sekarang ni banyak dimainkan lah. Banyak parti politik pun kita pasal ura-ura, pasal PSB kan. Jadi kita pergi Bangsa Saus ni untuk ura-ura. Untuk kita nak tengok antara projek terawal. Walaupun ura belum ada, tapi kat sini kita boleh tengok contoh. Kan? Macam mana dulu pembangunan semula kawasan yang dulu dia rasa patut dibangunkan semula. Kan? Dia buat yang rasanya yang antara yang terawal ni kat Kerinci lah. Selain lepas tu yang kita tengok hari tu dekat apa? Razak Mansion. Ini antara dua yang sebelum Ura dia buat tapi apa yang akan jadi akan lebih kurang macam Ura di Razak Mansion dan juga di Kerinci dan jadi Bangsa Saus. Sekarang tapi Bangsa Saus tu lagi besar nampak. Yang Razak Mansion tu nampak macam boleh tahan juga besar tau. Apa nak pergi? Bangsa Saus ni? Apa pula? Aku tak nak pergi. Selalu apa yang macam itu? Badan lah. Aku tak tahu. Kita tengok pergi jalan sikit nanti kau tekan ni. Kita nampak. Ni kita kat mana ni? Ini kat Highway Sungai Besi ni. Highway Sungai Besi Kita nak pergi Bangsa Saus. Marah Bangsa Saus panggil Kerinci Kerinci sudah mati. Aduh. Melayu sudah mati. Mana boleh cakap macam tu? Melayu kau tahu Melayu letak kat mana? Ni 3R. Kita nak tengok. 3R dia main. Jangan main. Melayu dipinggirkan macam kuli cakap dia tendang keluar bandar. Betul tak statement tu? Kita nak tengok Jangan main 3R ni. Nanti ke dalam kau. Betul. Kuli ada cakap baru ni kan. Pasal pinda Ura untuk pastikan Melayu tak terusir dari bandar. Maksudnya dia tak kata jangan ada Ura tu, tapi dia kata kena buat jangan usir Melayu. Dia kena buat benda tu secara terperinci, cara dia perhaluskan betul-betul lah. Nanti kita akan tengok Bangsa Saus tu. Tengok benda tu terusir ke tak terusir. Ada tak orang Melayu kat situ lagi? Ada tak orang Melayu kat situ? Ataupun dah jadi orang Jerman saja. Jadi kita nak tengok benda tu kita nilaikan sendiri lah. Kita nilaikan sendiri rasa okey tak apa yang kerajaan buat tu. Jadi aku baca kejap apa benda Kuli cakap baru ni. Apa dia? Dia kata berdasarkan penelitiannya Ura di tahap sekarang akan meminggirkan orang Melayu yang letak di bandar. Ini kerana pelaksanaan Ura akan mengakibatkan kos yang akhirnya menyebabkan orang Melayu dan golongan miskin paksa berhijrah keluar bandar. Pasal cukai dah naik, taksiran naik, orang nak bayar maintenance pun tak boleh kan. So diorang paksalah keluar kan, ataupun jual rumah, ataupun menyewa kan, tempat yang lagi murah kan. So benda ni kalau tak buat betul, benda ni akan
tendang orang Melayu lah yang asal dia orang itu tu. Kat bandar belah mana-mana yang diambil tu. Okey. Tapi dan satu aspek yang lain, kita tengok kalau dia dapat URA tu, maksudnya tempat tu membangun lah, dan harga hartanah pun lebih mahal. Betul. Dan seterusnya cukai pun lebih mahal. Jadi macam tak mampu bayar cukai, harga properti makin naik, kita jual lah. Untung. Tak betul? Yelah, tapi bila jual, dah tak ada dah orang tak ada kat situ. Ya, dah. Jadi kira macam dia diusir secara rela lah macam tu. Paksa rela ke macam mana? Lebih kurang agak lah. Lebih kurang lah agak. Apa lah terminologi yang paling sedap tu tak tahu lah. Tapi yelah, dia kena reda walau dalam rasa terpaksa lah. Dalam paksa lah. Suci dalam debu juga lah. Suci dalam debu lah. Okey. Aduh. So apa penyelesaian terbaik kalau macam tu? Aku rasa aku setuju dengan apa Kuli cakap. Okey. Memang kalau nak buat benda ni, kita kena betul-betul perhaluskan seboleh-boleh detail lah benda tu. Kan? Pasal cover yang apa kira bukan setakat pasal compensation untuk orang duduk situ. Tapi pasal dia orang akan boleh hidup dan yakin ke tidak lepas benda-benda ni dah jadi. Kan? Dari segi kos yang untuk dia orang nak jaga, benda tu memang dalam benda-benda yang terjangkau lah. Kan? Janganlah benda tu memang luar kemampuan. Kan? Orang bukan nak hidup dalam seksa gila-gila, jadi hamba dunia, kerja siang malam. Nak bayar maintenance ni pasal payah lah macam tu. Kan? So kalau Uncle Ben, kita pergi tu daripada point yang tadi cakap tu, mungkin je lah macam Kuli pun cakap cukai, mungkin sedikit sebanyak tu macam tadi maintenance lah. Masa kita pergi minggu lepas tu, Kampung Sungai Baru tu, antara benda yang pendekar ucuk tu, yang tak berapa setuju tu pasal maintenance. Betul. Dia kata masa tempat dia awal pun RM15, naik RM50 pun tak bayar. Betul. Ini kalau kau naik RM300 ke macam mana orang kampung nak bayar kan? Tak mampu bayar ni, ini semua hidup ni, betul tak? Betul. Selagi ada bulan lebih bintang pun kena bayar kan? Selagi ada bulan bintang kena bayar. Baiklah balik ke rumah ke. Lepas tu akan jadi isu apa nanti? Dia sekat akses, kereta tak boleh masuk. Lepas tu dia tampal nama dekat notice board, ni orang yang hutang tak bayar maintenance. Kan? Malu lah. Kan? Tapi dia tak simbah cat merah lah, betul tak? Kita belum sampai kat situ lagi. Belum, tapi mungkin jugalah boleh jadi macam tu nanti. Kan? Sekejap, kita nak tengok dah nak sampai Bangsa South kita ni. Kita nak jalan pun dah banyak berubah dah. Sebelah kanan kita ada KL Coast City ni. Dan lepas Mid Valley. Kita tengok. Apa cakap tadi? Pasal? Kau tengok tu? Ada kuil India. Ini nak tukar topik ni. Tak apa. Itu nanti kita bincang pasal kuil India. Pasal sekarang ni ada benda panas pasal kuil. Pasal kuil Yes, dekat kita akan Masjid tengok India. Dekat Masjid India ada. Betul lah, kat Masjid India ada kuil India. Yes. Dekat ada Masjid India pula. Masjid India pun ada ke? Ada juga. Nama ini pun nama Masjid India. Mesti dah ada masjid. Mesti ada masjid Letak kita tukar je dia panggil kuil India kan. Dia cerita dia ada kuil yang dah lama. Okey. Nanti kita bincang urah tak habis lagi. Sampai ujung nanti kita nak. Okey. Nanti balik ke Kuda Lari kan, kita cerita pasal kuil India pula. Betul. Okey. Itu. Okey, kita nak sampai pasal tu. Kalau orang nak tahu aku pernah pusing-pusing je tadi. Kalau aku datang memang tak sampai tempat ni. Tak pernah sampai tak? Tak pernah sampai. Kau jangan sana ini orang tempat half ni. Itulah. Nanti kita pusing kat luar, dekat belakang ni Suez Capital punya bangunan. Aku ada masuk tadi, ada jumpa Datuk Datuk Wahid hitam pasal sound banking. Cerita ni KL Gateway Resident belakang. Betul-betul depan LRT Kerinci. Tapi LRT masih Kerinci lagi. Kat sini ni dulu kawasan Kerinci lah ni. Ini Kerinci. Kita dah sampai Kerinci dah. Tengok. Daripada ni nampak tak nampak sebelah kanan, nampak jalan Kerinci, nampak tu Kerinci jalan
Kerinci Kiri 2. Kita akan pusing-pusing dekat sini. So maksudnya dulu kawasan ni perkampungan Melayu lah kat sini. Ini perkampungan Melayu, tapi kalau dapat akan gambar kecil ni dulu dia flat ke? Ataupun macam rumah-rumah kampung, rumah singgan ke apa ke? Aku rasa Sting Garden pun ada tak? Sting Garden. Okay. Sting Garden. Aku cerita Sting Garden tu. Arwah apa tu pak saudara aku yang duk Sting Garden lah dekat kampung Berembang cakap. Berembang kat Ampang tu. Dia adik ayah aku lah, dia bongsu. Jadi kalau datang kan kita pergi rumah dia lah. Tapi biasa, masa dulu aku macam tak faham, kecil kan. Bapak aku tu satu jalan je. Kalau nak pergi KL pergi rumah dia. Terus sampai rumah Berembang tu masuk yang sekarang nak buat apa tu, Smart Tunnel tu lah. I see. Dulu yalah. Dulu tak terfikir tapi memang biasa apa tu masa waktu malam tu dia pasang generator. Sampai dah masuk air. Pakai genset Genset lah. Memang pasang. Setiap rumah ada genset. Air tu dia dapat masuk lah. Mungkin banyak agak pendekar-pendekar UMNO yang tolong macam ni lah. Aku rasa lah. Aku tahu uncle aku dia jaga storekeeper je. Aku rasa gaji dia kata dulu 100.5 lah. Dengan tu bini dia dah meninggal lah. Tapi dia buat kuih lah. Dia survive kat KL kan. Tu macam orang dulu lah. Macam mana orang dulu survive kan. Tapi aku suka uncle aku. Seperti yang pampak main game. Kita sekarang dah tak ada lah. Okey, ni yang Menara Suez ni. Kita tengok sebelah kiri ni kan, KL Gateway Mall. Kat belakang ni ada bangunan dia punya apa tu? Dia punya office. Okey, kita baru masuk. Yang sebelah kanan kita kalau macam tengok sini tak boleh. Ini apa ke nama? Vista. Vista Angkasa tu. Vista Angkasa kan. Dulu budak UM banyak di sini aku ingat. Sampai sekarang banyak. Orang ini antara tempat favourite dah. Tempat favourite yang awal. Yang aku pernah datang sini dulu, tapi belum ada bangunan-bangunan suai-suai ni semua. Ada orang kata Anwar Ibrahim duduk nyewa sini masa belajar kat UM. Dia menyewa kat Sting Garden sini lah. Memang Lepang sebelah tingkat Kampung Kerinci. Dan tak silap aku, ini residensi Kerinci sebelah kiri kita. Nak tengok ni kan? Ini yang tu nak nampak residensi Kerinci. Maksudnya ini tempat orang yang dipindahkan lah. Daripada Kampung Sungai Baru yang flat yang dirobohkan tu dia duduk sini sebelah kiri ni. Okey. Okey, ni semua kawasan bangsa South lah. Kita dah masuk sini. Dia pun pindah ke tempat have-have lah jadinya. Have lah. Beruntung lah. Untung dia sewakan sekejap dengan orang. Nampak ni dah bangsa South lah. Itulah cerita pasal bangsa South. Nama pun dah hilang sebenarnya lah. Aku tak tahu lah kalau Kampung Sungai Baru dipanggil apa pula lepas ni kan. Rivera. Betul. KL ke whatever lah. Macam okay, kita nak masuk kawasan. Ini dia orang punya apa aku nak cakap pun dah lupa tadi. Bangsa South ni kenapa dia panggil tempat ni lah commercial punya area dia lah kat sini. Ini dia punya shopping complex lah. Ni dulu aku ada shopping complex. Entah shopping complex ke tak. Tak juga. Ni office banyak dia. Ni di hotel. Dia banyak jenis yang konsep office bawah macam kedai-kedai lah kot. Kan? Apartment sekarang banyak kedai kat bawah kan. Okay. Kenapa dia panggil bangsa South tak panggil Kerinci? Ya macam aku cakap itu kita dibincangkan. Pasal bangsa ni kita sentiasa kaitkan dengan kawasan upmarket. Betul. Kan? So, jadi bila nama tu tukar, orang punya perception kepada tempat ni kan, orang punya pandangan, tanggapan dia kan lagi-lagi naik lah. Bangsa. Wah. Saya kata Kerinci. Dia mana Kerinci? Tempat Sting Garden tu ke? Itu tempat Anwar lah. Dia duduk kondominium harga juta-juta. Tapi takkan nama Kerinci je kan. Itu dah pasal. Itulah, dekat tempat aku pun aku cakap itu ada dekat sebelah Maruti Kelanggit tu dipanggil KL East. Nanti adalah KL East, KL West, KL North kan. Biarlah benda tu bukan KL lah pun. Tak kisahlah pun lah. Sungai Buloh kita panggil Kial North kan. Nasib baik tak jadi London. Lagi satu nak cerita pasal apa. Tapi tu kira ni boleh tahan juga lah. Aku balik kampung tu dekat Tuan Melintang. Ada Damansara? Bidor Damansara ada tu. Itu memang bagus. Itu bagus. Aku tengok macam mana Damansara. Okey, kita nak masuk sekarang kawasan ni The Sphere ni. Dulu office aku tak kelas kat belakang ni lah.
Sebelah kiri kita ni dia lah jenis yang macam aku tak tahu shopping complex ke tak. Tapi banyak jenis office yang betul lah, kecil-kecil lah semua office betul. So ini kawasan ni dulu ni memang semua lagi kecil ni Okey, semua yang depan ni, yang depan kita tengok tadi, semua yang half tadi, itu half lah. Kita tengok yang kurang half lah. Yang less half kita tengok sebelah sini. Okey, kita dah start lah tengok sebelah kiri kita. Ini banyak yang color-color ni. Ini kita punya Menteri Komunikasi kita lah, Fahmi Fadzil punya kawasan ni. Ini banyak penghuni ni, nampak sebelah kiri. Nampak ni? Ini dia punya flat dia lah. Ni flat ni dia betul nak ambil? Apa dia? Jadi, yelah, kasih keluar, buat kondo mahal. Ni? Ini aku rasa bukan dah ditendang ke sini dulu kan? Oh, ini dulu dah. Oh, takkan dah kena 2 kali ditendang kan? Kau ingat ini Palestin ke? Gaza ke? Yelah. Cukup lah kan? 2 kali ditendang. Tak, aku ingatkan ini pun, yelah, katalah aku ni, bukan akulah, Bob lah. Dia ni developer yang rakus kan. Dia mesti nampak benda ni sebagai macam, kenapa benda ni kat sini? Kita patut buat kondo mahal. Mahal lagi? Kita buat kondo yang juta-juta. Kita pindahkan ada orang di tempat lain. Kita boleh guna akta pengambilan tanah. Tak sudah panas nanti. Sudah panas kan Bob? Baik. Baik, jangan. Okay. Tapi cuma aku tengok kat sini, dia macam walk up apartment-nya. Tak maximise lah. Betul. Itu boleh jadi alasan tu untuk jadi akta pengambilan tanah. Betul. Ataupun buatlah tinggi-tinggi sikit lah. Pasal apa? Orang developer kan cakap, kalau rumah you walk up, orang yang sakit kaki tak boleh naik. Betul. So, kita kena robohkan. 5 tingkat semua walk up dah. Kita kena robohkan kita. So dah cukup dah nak justify. Nak robohkan. Nampak yang sebelah sini pun rasa yang ni dah masuk Jalan Kelang Lama kot depan ni. Penjalan atas ni Jalan Kelang Lama? Aku rasa lah sebelah sini. Aku memang tak reti. Kampung Pasir Baru. Kau cakap itu ada Kampung Abdullah Hukum, ada pendekar yang tak mau jual Dia dapat harga paling mahal lah kan. Yes. Sedangkan itu memang Sting Garden. Nanti dahsyat kan. Kita tengok sebelah sini. Ini semua, ini aku rasa lebih optimize dia punya tanah sebab lebih tinggi. Tapi yang ni tak. Cuma kalau kita tengok tadi, bahagian depan jalan besar, half. Yang belakang less half lah. Cuma benda ni dah besar. Cuma ada kat setengah tempat tu dia buat macam dipanggil pantai central pula dalam. I see. Ingat mana letak nama pantai tu, sedangkan tak ada pantai kat sini kan. Nampak? Selamat menyambut Ramadan. Nampak tak? Tengku Datuk Haji. Aku mata ke rabun? Nanti aku depan sikit Okey. Tengku Datuk Haji Zuhri Aziz, Ketua UMNO bahagian. Ketua UMNO bahagian lah. Pantai Dalam. Ya ke? Kenal Yelah. Tapi badan ni nampak macam dah sleep. Macam berisi kat sikit tak? Ke dulu lagi berisi? Ya, pasal ni dia juga yang saya pula ni, Ramadan Datuk Muhammad Mukhtaruddin. Ni Fahmi Fadzil. Nampak Fahmi menteri makin kurang strategik. UMNO lagi power dengan bersatu. Bareng. Okey, ni lebih berdaya saing lah. Lebih optimal. Tengok tinggi-tinggi sikit. Dia orang kita lah kot. Banyak sini. Asyik. Bila tengok colour dengan design kita boleh tahu mana yang ramai Melayu. Lepas tu kalau yang macam tu rupa depan tu kita tahu itu mesti bukan ramai Melayu. Depan tu orang putih. Apa dia? Dari tengah jalan orang putih ke? Orang putih. Orang putih yang Cina tak? Masa dulu 30 tahun dulu nampak orang putih jalan kat sini? Tak ada kot Tak ada kot lah. Apa barang putih nak kat sini kan? Okey, kita masuk ke dalam lagi kan. Tapi yang sebelah kanan besar lagi betulnya kawasan ni. Kerinci ni besar. Jadi aku kena tengok dalam peta lah betul-betul. Aku rasa kalau tengok redevelop salah satu yang nak buat tu. Wow, ini macam orang kampung betul ni. Inilah
Ini belum terambil ke ataupun dalam proses ke? Ini aku rasa macam dekat kampung Sungai Baru ni tanah lot. Susah sikit lah kot. I see. Tanah lot ni hak milik individu kan. Kau kena berparang orang macam ni lah. Betul tak? Milik individu pun kau pakailah akta pengambilan tanah. Fahmi Fazil, pejabat ni. Ahli Parlimen Pantai. Kan kat kampung Sungai Baru kan pakai akta pengambilan tanah. Ya? Kenapa dia pakai akta pengambilan tanah? Ya. Dia walaupun nak buat rumah, macam mana kalau orang kampung tak bagi? Kena dapat guna benda supaya dia orang boleh dapat. Ya. Oi, ni ada rumah tanah juga? Itulah, inilah lot-lot Melayu terakhir ni. Sebelah kanan ni dah banyak yang naik. Pantai Hill Park. Dulu aku menyewa bujang-bujang duduk sini. Ni biru-biru mesti rumah polis. Ya. Polis memang suka warna biru Betul lah. Kenapa warna biru? Ini kalau ada biru lagi sini polis lah ni. Wali suka biru. Bagus, kita pusing lastnya, kita tengoklah yang last kali kita boleh bincangkan dan kita pergi kampung Sungai Baru lah. Okay, just nak tunjuk kat sini. Tapi kalau macam ke depan yang terus tu dah central, pantai central. Tu dah lebih atas juga lah. Lagi lebih kurang. Ada juga campur-campur. Ni polis, atas tu ada surau. Kadang-kadang aku semayang kat sini, bergerak. Surau Desa Aman. Ini macam flat rumah murah. Ini yang lagi padat. Aku sesama je yang depan tu, yang sini Tapi nampak macam kat depan half-half, yang half-half kat depan, yang belakang ni yang tersorok ni yang kurang half lah. Betul. Oh, dia parking macam ni pun boleh Malaysia boleh lah. Malaysia boleh lah. Okey, kita dah habis dah kot ni kan. Kita keluar balik. Ni kalau lori sampah nak lalu memang tak boleh tadi tu kalau macam tu parking. Sangat lah. Kita ada artis kat belakang kita tengok tadi. Apa nak bawa? Rafael, tengok sikit. Rafael. Ini artis baru kita. Cakap buat dek jadi kesian ya. Rafael okey, puasa tak ini? Puasa. Jangan tak puasa Rafael boleh jadi imam tak tarawih? Uncle Ben ni kadang-kadang dia ngantuk dia khusyuk sangat orang tengok okey lah. Kalau dia khusyuk lebih kerja. Rafael kena belajar imam Rafael. Betul. Senang. Kau bawa kari Mekah punya. Dari kampung pantai Kerinci pun okey. Oh, ada terrace ni area. Kejut lah. Okey lah. Ini orang tua bercakap ni. Dengar je lah. Okey, kita dah turun Pantai Lepak. Dulu aku bujang-bujang menyewa kat sini. Dekat 12 orang. Habis. Kau sewa apartment ke? Kondo lah. Kondo lah. Phase 5. Ni ada 5 phase. 1, 2, 3. Sebelah kanan ada tanah. Okey, kita stop sekejap dong. Kita start balik dah kot Okey, boleh. Okey, kita nak concludekan kita punya ura ni. So macam mana? Aku suka idea kau tadi, Uncle Ben, yang pasal macam Kuli cakap kena diperhalusi lah. Betul. Macam terutama dari segi macam maintenance yang mahal, yang kebanyakan orang kampung Sungai Baru pun cakap benda yang sama. Betul. Yang sama, yalah, dia orang tak mampu lah. Betul. Itu hari dia cakap, aku ada jumpa seorang orang daripada buat SPNB. Syarikat Perumahan Negara kan. Dia kata kat sana banyak rumah dia buat pun yang RM90, RM100 pun orang tak bayar. Betul. Orang tak bayar. Orang yang menyewa dengan di BKL, rumah-rumah di BKL aku tahu pun sewa murah je. Tapi ada yang sampai beribu betul-betul tunggak. Betul. Macam mana? Ni kita cakap RM100 sebulan RM150 orang tak bayar kan. Itulah keadaan. Ini lagi bukan cakap sewa rumah. Maintenance dah 200. Betul. Kebanyakan kalau kondo biasa tu 200. Ini yang Kuli cakap, takut kalau maintenance sampai 200. Dia sekarang memang tertendang lah. Habis nak dua mana? Kalau bukan kat sini. Kalau dah dekat dengan KCC tu punya rate, aku tak rasa
20 sen dah 30 sen. Aku rasa dah mesti dah jadi busuk-busuk pun 45 sen kot sekaki. So kalau rumah 1000 kaki 400.5 aku rasa. Mati tu. Mati. Macam mana? Mati. Kan lah. So apa akan jadi? Dia orang akan jual lah. Dia orang terpaksa jual lah. Redor dalam paksa lah. Balik dah kampung mana-mana. Dan betul lah benda Kuli cakap. Memang betul. Bila benda tu akan terjadi lah. Benda tu luar kemampuan dia lah. Jadi apa solusinya? Betul lah. Aku rasa paling bagus sekali benda ni. Yelah, bila kita bagi dengan developer taman mana ni, yang dia memang nak maximizekan dia punya revenue ni, benda yang kita akan dapat macam tu lah. Okay. Tapi kalau lah katakan kerajaan dengan GLC yang bangunkan, mungkin dia dapat buat benda yang lagi dalam harga yang terjangkau lah dengan orang punya kemampuan. Okay. Tapi GLC yang power lah. GLC yang power, macam Sam Dabi. Dia bagus dengan GLC ni pasal apa dah? Aku rasa pasal dia bukan macam kita punya GLC yang aku rasa antara success point Malaysia apa yang buat lah, success story. Yes. Pasal banyak GLC ni dia bukan bertuhankan duit. Macam perang apa jadi kat UK aku dah tengok, macam kawan kita seorang Mamuk terpaksa balik kat sini pasal dia kata cost of living dah mahal. Macam gas dah mahal. So bila perang Ukraine tu, harga gas apa semua melambung. Biasa kawan putih tu dia kena pakai gas nak panaskan rumah dia. Winter kan. Jadi kalau dua-dua lelaki bini doktor pun terasa mahal. Terpaksa balik Malaysia. Dan of course satu benda pasal ada Brexit tu lah, memang dia tak suka wang kat sana kan. Tapi the point is, bila benda tu jadi mahal, memang dia terpaksa beli dengan UF semua. Jadi bila tak ada GLC macam ni, of course syarikat yang buat gas tu untung banyak. Betul. Tapi kalau macam kita, macam GLC, macam nak cakap bagus macam Malaysia, macam TNB, dia tak boleh buat untung lebih pada certain time. I think 11%. More than that, dia masuk balik macam full fund. Dia kena bagi. Itu kita kena kaji balik. Betul. In fact, dia punya Nasias pun dah tergolek sekarang. Kita punya hospital gitu walaupun nak tergolek kan, tapi masih okey. Dan banyak benda yang Malaysia lagi bagus. Macam Mahathir sudah pukul, sudah kalah itu Thatcher lah. Aku jumpa satu orang Indonesia. Dia sakit. Dia datang Malaysia pasal nak berubat, tapi bukan dekat private. Pasal dia bukan orang senang. Dia berubat kat hospital kerajaan. Boleh dia? Aku tak tahu macam mana, tapi dia kena bayar lah dia kata. Tapi dia kata memang jauh lagi murah pada Indonesia dia kata. Dan benda cepat dia kata. Kalau kat Indonesia dia nak buat benda dia tu, lambat dia kata. So mungkin dia datang tu dia dah sakit-sakit, tapi immigration maybe tak sedar ke apa ke. Itu mungkin patut dia pergi hospital. Hospital kerajaan private wing kot ke macam mana? Aku rasa tak ada private wing lagi kat hospital kerajaan. UM ada? Tak, dia boleh bayar. Dia orang akan charge. Tapi lagi murah lah. Tapi jauh lagi murah. Aku tahu macam hospital, especially hospital university. Macam UM, macam UiTM, macam UKM, dia bayar lah. Tapi dia kata itu lagi murah dan jauh lagi cepat. Kan? Kalau dia nak dapat treatment ni dan jauh lagi baik. Tapi memang ramai orang Indonesia datang sini. Aku banyak bawa. Kau ada buat prostate pun datang ni. Yang dengan private memang ramai. Kan? Tapi aku dengar ini yang pergi hospital kerajaan. Pasal dia tak mampu yang pergi yang private. Kan? Dia buat yang tu. Kan? Aku kata, ya betul. Kan? Aku tak tahu lah, maybe dia ada family dia dah ada PR ke. Aku tak tanya dengan lanjut lah. Cuma dia kata dia dapat buat benda sakit apa. Tapi bayar murah lah dia kata. Power kan? Tak, maksudnya dahsyat tu. Tapi dekat situ memang bila ada satu benda yang power dan cepat dan murah, ada orang yang sacrifice kat situ. Betul. Dan banyak doktor-doktor kita, nurse kita, orang kerja kat hospital memang. Aku ada sekali pergi hospital cakap memang pada pagi sampai ke petang pukul 3 dia makan kuih raya kat belakang. Orang tak habis. Termasuk dengan nurse kat dalam tu. Ya Allah. Telefon aku tak, jom aku siap boleh keluar semayang. Memang sampai petang. Aku masuk pukul 8, dapat pukul 3.30 aku punya appointment. Memang ramai lah. Macam buat perang. Memang ramai. Betul. Dia orang kata sekarang lagi ramai. Dan okey, kita nak pergi mana aku tak tahu. Okey, tapi cakap pasal GLC tadi. Dah jauh sangat. Dan aku rasa memang betul kat situ. Kita ada aku rasa kat sini yang startkan privatisation ni Mahathir dengan Thatcher kan, masa zaman Reagan dan semua lah. Tapi Malaysia ni dia buat ada one step. Dia ada macam golden share yang kita boleh control GLC macam Telekom. Jadi dia tak terlalu lagi dia kena
lagi memikirkan masyarakat lah. Betul tak? Tu. That's why aku sayang orang Malaysia lah. Kita buat, tapi kita ada cara kita yang kita buat lah. Yes. Jangan fikir pasal so sama juga macam nak buat URA ni. Kan? Aku rasa sebaik-baiknya kan penduduk yang kat situ tu diberi pilihan. Contohnya sama ada ialah kalau dia rasa dia nak untung dengan developer private yang dia orang kenal pasti sendiri, tu lain cerita. Kan? Tapi katakanlah benda ni memang daripada inisiatif kerajaan. Contohnya ataupun dia orang tak dapat sepakat nak ambil mana-mana, kena bagi GLC. Kena bagi GLC yang ada take benda tu. Dan pasal aku rasa benda tu akan dapat lagi fair untuk semua orang. GLC tu pun boleh buat duit. Bukanlah dia buat yang semua mampu milik je. Dia nak buat yang luxury pun boleh. Tapi dia dapat, mungkin kita akan dapat offer benda yang lagi munasabah lah untuk orang yang kena pindah ni. Kan? Contohnya free maintenance. Contohnya macam mana nak free maintenance tu? Tak ada benda yang antara cara dia aku rasa kita boleh, maksudnya developer tu dia boleh peruntukkan berapa unit. Contohnya 10 rumah kedai contohnya. Kan? Kita letak dalam satu tabung amanah yang run. Kan? Dan daripada situ dia punya rental dia punya benda ni tu cover untuk bangunan tu. Betul. Kita sewa dekat mamak itu macam Alim Maju semua tu. Power tu. Pasal dia orang mamak hidup. Kira macam high density punya benda. Macam kita tengok kat Razak Mas tu kan. Kedai semua full. Betul. Kita tangkap je. Kedai mamak tangkap 4 corner tu kan. Settle lah semua. 4 corner tu bagi pada tabung amanah. Betul, ini idea paling bagus. 2 benda. Kalau nak tengok tuan-tuan kat sana. 1, GLC. So orang kita pandai mudah bercara. Bercara. Dan nombor 2 kena letak macam tabung amanah ni untuk bayar maintenance. Itu untuk orang yang penduduk asal tempat tu. Berasal. Tapi juga untuk orang katakanlah yang pembeli yang baru ni. Yang baru. Kita nak galakkan juga orang Melayu beli. So macam mana tu? Yang tu aku cadangkan. Kau tak boleh cakap banyak nanti habis idea kita. Macam mana kita nak? Ke nak cakap juga rahsia ni? Tak apa, tak rahsia. Cakap tak rahsia. Okey, aku cadangkan kita buat sistem co-own benda tu. Co-ownership. Kat UK dah lama ada. Macam mana tu co-own tu? Contohnya developer ni dia pegang 50%, hang beli 50%. Contohnya hang beli rumah $1 juta. Aku beli separuh lah. Hang beli separuh. Tapi lagi separuh tu hang sewa daripada developer tu. Cuma yang best dia, sewa dia murah. Pasal apa? Dia boleh spread kan. Dia punya ownership dia tu 50% tu. Dia pakai bond kerajaan, back punya bond ke apa ke. 40 tahun, 50 tahun ke. Dia bayar sikit je. Ini dia council housing punya bukan? Bukan council housing. Tapi rumah lah. Rumah. Tapi bila hang jual, yang separuh lagi tu aku loan lah. Aku punya bank lah. Hang punya bank loan. Separuh. Kan? So jadi hang cover hang punya loan. Kan? Dan hang berhutang, bukan berhutang, sewa daripada owner yang lagi separuh lah contohnya. Kan? Dan biasanya rate dia jauh lagi reasonable lah daripada apa yang untuk value sebanyak tu. Boleh lah. Boleh. Jadi kita akan aku rasa benda ni saja solution untuk tempat-tempat yang macam yang tak terjual, macam dekat Uda apa nama dia tu? Kampung Baru tu. Uda Legacy. Uda Legacy, Kampung Baru Legacy. Kan banyak tak terjual. Banyak kita dengar sekarang ni harga bila apa sikit, orang Melayu dah susah nak beli. Walaupun unit tu unit Bumi-Putra. Harga dah ada diskaun, Bumi punya diskaun, tapi tak ada beli. Aku rasa ini cara dia. So kita maybe kena ada satu tabung aman yang contohnya property amanah Bumi-Putra ke apa ke. Dia own separuh tu contohnya. Dan orang beli lagi separuh co-own dengan tabung amanah property tanah apa benda. Wallahu alam. Guys, 3 benda pasal orang ni kalau nak tengok. Kalau ada orang lain mungkin kita kena buat bincang. Satu tadi, kalau boleh yang bawa nak maju ni kena GLC. GLC ni bukan nak buat duit sangat, tapi ada fikir pasal masyarakat dan government boleh kontrol. Jadi benda tu lagi bagus boleh buat bincangan. Nombor 2, mungkin wujudkan tabung amanah lagi, bagi kedai untuk kita buat maintenance. Nombor 3, mungkin co-own, separuh pemaju ambil, lepas tu disewakan dengan murah, dan separuh lagi dia orang cuba ambil lah, buat benda murah. Dan nombor 4, kalau aku nak boleh letak sikit, ialah
kalau boleh tak ada, tak payah ada swimming pool ke macam mana? Tak apa, tak ada. Tak payah. Kita buat kalau boleh letak macam community punya dewan ke surau ke cukup lah. Jadi maintenance yang bahagian yang super luxury ni lain cerita lah. Tapi yang nak pindahkan orang ni tak payahlah. Tak perlu kan pun. Nanti orang balik pampers kat dalam tu kan. Kencing dalam tu kan. Betul. Masalah kan nak mandi. Yang penting ni ialah benda dia mampu. Jangan orang jadi terseksa. Betul. Okay guys, cukup untuk kali ni. Kalau nak tengok, kena bincangkan lagi. Itu 3 tips atau 4 tips yang kita boleh fikirkan untuk ura ni. Patut diperbahaskan lagi lah. Okay, baik. Itu saja. Okay. Jalan buat comel dog dia. Okay. Dog dia comel. Okay, baik. Oh, sekali lagi bilang kau.